Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang guys. So petang ni kita orang nak turun sungai. Hari ni aku dengan Cak ni dah. Lama tak komplot sekali. Hari ni kita orang nak try boat baru, enjin baru. Enjin 4 horsepower. Bukan baru lah, second juga, tapi nampak gayanya enjin ni memang baru lagi lah. Kita nak try tengok. Tadi kita. Okey. Jom kita turun sungai. Oh, enjin senyap. Enjin senyap. Sudah. Yang baru. Nampak orang baru lah. Dia baru 3 kali turun tak? 4 kali turun. So dia. So kita turun slow. Yang pertama kita tahan dekat sini. Okey. Oh, senyap je enjin ni. Tak bising lah. Jaga-jaga situ ada ni. Yang ini tahan sini. Okey, beres. Allah, limau Bali. Tengok ronda lah. Ya, tengok ronda. Masuk mana ya? Okey guys, so kita turun slow-slow. Harap-harap ada rezeki lah hari ni. Ni burung. Okey, jom kita turun tengok hasil. Nampaknya seekor pun tak ada. Tak ada hasil malam ni. Kosong sampai sini pun tak ada dah. Kalau nak tahu galak, turun dah kena, tu memang galak. Ini kurang. Apa, besok kita tengok lah. Assalamualaikum, selamat pagi guys. So pagi ni kita orang nak pergi tengok tajuk dengan jaring yang tak semalam. Tajuk lebih kurang 40 mata tajuk. Jaring lebih kurang, jaring ada 4 jaring. Hari ni anak aku dengan Cak, kita nak pergi turun sungai. Okey, jom tengok hasil pagi ni. Harap-harap rezeki. Air tengok. Daripada keruh jadi jeng ni. Tengoklah, ada rezeki ada lah. Ni jari yang tahan belakang bot je. Hello. Nak tengok takut. Aduh, oh sampah juga. Ada lah. Tak ada. Sampah ke tak ada? Tak ada. Pada lawa. Tu lah. Tak ada lalu kan? Ekor pun tak ada. Tak ada langsung jari ni. Tengok tajuk dulu. Nanti baru kita bungkus. Jom kita tengok. Yang tu tak ada. Tu orang lain punya. Yang tahan semalam tu. Oh kena tu. Bau dia. Okey guys. So kita turun bawah dulu tengok. Ada hasil, kita ada hasil. Tengok yang kita punya senyap lah. Yang dia punya kena tu. Ada. Masa ada. Patah lah. Ya. Ini lah. Ada. Tapi ikan ni tak ada dah. Buat lekat pun ni. Patah. Senyap lah tu. Ada ikan. Tu berbelik lah. Tak ada gegar dah. Oh ada. Sekejap. Buat lekat lah. Ada lagi tau. Mana dia? Hilang dah. Ada. Besar saya. Lucu lah. Ekor. Ekor dapat kan.
kecil. Tak gegar pun. Dari 4 inci nanti aku tengok. Tak gegar pun. Hai, kosong belaka ni. Tak ada lalu ikan ni. Oh, patah pokok ikan kecil ni. Sambal tak kena. Mana ke lagi ikan ni? Oh ni tempat biasa terkena tak kena. Biawak, biawak. Oh, bosok. Oh, bosok. Mana dia? Kena tu. Tak besar, kecil. Boleh lah. Tengok ikan apa. Ikan baung. Saiz rempit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rempit saja. Hari jenis ini ya. Ingat semalam okey dah. Punya jenis anak dia. Patah. Patah. Mana ke dia? Timbul ikan ni kalau ni. Patah batang ni. Meronda sungai sungguh hari ni. Kosong ikan. Umpan pun ada lagi. Sampai sini pun tak ada lagi ikan ni. Mana ikan? Kuat betul ni ikan. Aku rasa kena ni tapi kecil. Kena kan? Kan. Saiz rempit. Boleh dah ni. Rempit. Memang selesai rempit ni je. Kalau trik-trik ni air surut. Boleh lah. Boleh dah sekat ni. Tu lah. Rempit. Dia dah ni. Ini, oh sorry. Dia kena buat ni. Dia tak. Besar sikit. Oh, boleh lah tu. Yang itu kena. Yang tu ada saiz tu. Tak tahu lah kan. Takut batang hala. Oh, sedap dah main. Rasa besar tu. Jom kita tengok. Rempit juga. Boleh lah. Saiz sedang. Alhamdulillah. Yang ni saiz sedap. Ini bau syok saiz ni. Pegang. Ada juga dia. Cuma tak berapa galak dia. Tu dah. Ada pun hasil. Saiz. Ya. Tajuk dia ke tajuk kita? Tajuk kita. Dia tak pasang sini. Yang ni boleh tahan. Besar ni nampak ni. Tu lah. Rasanya besar juga. Tu besar. Nampak dia jadi gitu lah. Sudah. Okey, ke tepi sini. Gitu. Okey, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pun. Baru ada saiz. Ini dia. Alhamdulillah. Ada pun saiz. Jadi ni. Beres. Ada juga. Tak ada pun. Ish. Patah je lah. Patah lama. Betul lah patah.
Sayang lah. Ada pula yang lekat-lekat yang oh, kena ganti juga lah. Okay. Sayang, kena patah. Ini tak kena. Yang ni kena. Haha. Mau kita tengok kat benda tu. Kau rasa kena tu? Kau ya. Kena. Goyang pokok. Ini tak kena. Sini satu. Tu. Ini kena. Kat pokok ni sedap tengok. Daripada jauh boleh nampak dah goyang. Ambil sini sikit. Okey. Tak besar ni. Main gitu je. Rempit lagi sini. Ada umpan ke mai? Tak ada. Dia tak ada main sini semalam. Itu dia kan. Tak ni buat. Dia tak ada. Ada belalang. Belalang. Ini pun tak ada. Umpan pun hidup lagi. Ada lagi. Okay guys, so kita tutup mata, lepas tu kita balik lah. Kita tengok jaring bawah tu nanti. Ini dah hasil jaring. Dia 2, 4, 6, 7 ekor sini. Jadi lah 7 ekor kan. Dia awak ke ni? Nampak ke atas. Patah weh. Terkangkang. Elok mata. Dah lah. Nanti pokok Hutan kan? Ada hutan? Lari. Ada subang kan? Ya. Patut ni patut. Lari kepok pun. Tu lah. Besar. Ya. Biasa dia tidur sini. Dia ada subang dia. Rasa ibu ni lah, ibu kampung. Bapak akak macam ayam hutan tadi. Ibu kampung bapak ni kot. Bapak hutan. Warna kuning tau. Kuning. Ayam dia. Okey, kita tengok jaring pula. Mana tahu ada rezeki jaring ni kan. Tak ada tak ada sampah weh. Ikan tak ada. Tak naik. Tak ada. Atas ni kita naik sikit je. Sampah tu. Batu. Kosong. Tak ada ikan. Sampah banyak. Lah ni. Kok ada ekor 2. Ada juga. Tampang tiko. Lagi lah. Bau juga. Kena semalam lah tahu. Busuk lah. Pahal. Boleh juga ni. Boleh. Nampak mana pecah ke? Jom. Pecah. Mana dia? Pecah dah. Pecah. Kalau besar weh. Terkejut lah. Kau tarik tadi? Koyok lah. Koyok lah. Kena sikit tadi. Tak ada bungkus. Dia lari ke tadi? Dia timbul sini tadi kalau ni. Sayang. Besar. Memang besar tu lah. Sayang kalau ni. Itu. Dia tak sempat bungkus lah. Ada. Sebab dia sini dia tegang. Sangkut gitu tadi. Dia memang terkejut. Terkejut ke kita tarik kayu bawah ni.
Besar kalau ni. Besar 2 kilo tu. Nampak je lah. Nampak je lah. Ni kena kat kayu je. Dia lari. Tak ada nak bergulung. Tak nak dah selanggar. Terkejut kita tarik tu. Tarik bawah dia. Kayu bawah dia. Letak tangan. Tangan jangan letak tu. Kena. Tak tahu ikan benda ni. Sebarau ke biawak? Kalau biawak pasal darat lah. Oh, tu nampak macam besar. Betul-betul lah sebarau ke. Ikan benda. Sebarau. Baung. Nampak ekor baung. Dia buat lekat tu. Ush. Begini. Ui, buat lekat ni tak gitu. So. Tak lepas ni. Dia buat lekat dah tu. Aku nampak tu. Ui, alhamdulillah ada juga. Bau kena ni. Tak ada ni. Oh, rezeki. Ayah kita masak. Oh, rezeki lah. Oh, tu yang kutip mata. Ada juga. Sedap oh. Oh, ada. Okey, alhamdulillah ini dia hasil untuk hari ni. Nanti kita tengok kat rumah. Tu dia hasil dia. Berapa ekor? 8 ekor. Ada tu 6 kilo. Dua. Hasil untuk hari ni 2, 4, 6, 8, 9 ekor. 2, 4 9 ekor. Jadi ya. Kita tahu lagi ni nak buat apa ni. Kalau ada orang nak kita jual. Dah lewat dah ni. Hari dah. Tak kita masak ataupun buat stok lauk. Okey guys, alhamdulillah kita dah sampai rumah. So hasil hari ni kurang sikit dah. Ada tapi kurang. Ikan tak galak lagi makan. So ikan tu kalau ada orang nak kita jual lah. Kalau tak kita masak ataupun kita buat stok lauk. Tengok. Kalau belum ada lauk kita buat masak. Kalau tak ada kita simpan buat stok. Kita try ronda dulu. Kalau ada naknya. Kecil ni kita buat masak. Ini kita cuba ronda. Lewat kan. Oh, 5. Oh, naik. Banyak kereta tu. Kau punya ni jadi ni ya? Merah dia jadi tenggelam tak? Ini ya. Kau punya tepi tu dah cantik dah. Belum. Tajuk. Yang tajuk. Dia merah boleh Tengok. Ikan. Hidup lagi. Hidup lagi. Hidup lagi bawa naik sungai. Bawa naik sungai. Ambil 2 ekor. 2 ekor ah. 2. Tengok mana? Ni. Ambil aku. Ada bekas. Ha? Oh tu bekas. Belah tu. 5. Okey, dah. Dia. Okey, jual. Tu ada kat Dah manis. Oh, sedap ni sedap lah. Buat ni. Masak. Kilo apa? 30. 3 ekor ni kilo kot. Ya. Dia harga tak apa. Kepala. 3 ekor ya? Apa dia? Bau. Saya sedap tu. Berapa jak? Kilo 2. 36. 36 apa? kalau ikan putih bawa lah ikut busa tak. Ikan putih Putih. Kalau ikan putih tu kecil-kecil sikit lah. Tak nak besar yang macam dulu. nak buat itu tu. nak buat tu. Nak buat ni perkasar. Perkasar. Dah goreng je. Goreng sedap. Kecil-kecil tu. Ada ni kecil sikit tak? Berapa? 3 bagi 35 lah, 35. Ada 2. Okey. Oh, boleh nak siang. Beli ya? Okey, jual. Yelah, dia memang suka ke sini ada. Okey, terima kasih ya. Jual. Ya. Erah habis. Okey guys, alhamdulillah kita dah selesai jual.
Alhamdulillah ada juga rezeki ya. Walaupun tak banyak, tapi bolehlah lepas duit minyak, duit umpan. So air tak apa cantik lagi, ikan tak apa galak. So next time kita cuba lagi. So ikan yang tu ingat ni tadi aku nak masak, tapi memandangkan dah ada lauk, so tak masalah. Hari ni makan daging. Tak pakai ke sungai, direct pakai ke sungai je kan. So ikan tu kita simpan buat stok lah. Okay, so pada korang yang tengok video ni sampai habis, aku ucapkan terima kasih banyak. Korang memang the best, selalu support. Pada yang belum subscribe lagi, boleh subscribe, like and share. Arba'in TV, berkongsi pengalaman, berkongsi hobi. Okay, sekian saja untuk episod kali ini. Semoga kita bertemu lagi di lain masa. Salam satu hobi daripada aku. Assalamualaikum, bye.